Okey, hari tu aku dah buat video yang form punya. Aku tak buat lagi video long form nak terangkan macam mana aku buat. Okey, benda yang aku cakap ni adalah pasal kabut lighting ataupun lampu dekat bahagian kargo kita. Sesetengah kereta yang lama dia ada lampu kargo lah, yang mana kalau korang nak letak barang-barang dekat korang punya boot tu adalah pencahayaan, jadi boleh nampak lah macam mana nak letak barang tu semua. Kebanyakan kereta baru dia dah ada lah, tapi untuk kereta-kereta yang lama dia tak ada. Jadi antara solution yang aku pilih, aku nak selesaikan dekat kereta mak aku ni, iaitu Honda BRV tahun 2018. Dia tak ada lampu dekat bahagian belakang. Jadi aku pun carilah satu solution macam mana nak settlekan masalah ni, dan aku jumpa satu produk ni, iaitu aku guna LED strip lighting yang akan aku pasang dekat bahagian getah tu. And then dia akan illuminate kita punya bahagian boot cargo lah. Sekarang ni aku nak tunjukkan macam mana aku buat, macam mana aku pasang. Dan aku harap cara aku ni, kalau korang rasa okey, mungkin boleh juga buat. Sebelum tu, Assalamualaikum. Nama aku Aziz. Selamat kembali dalam video aku yang terbaru. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Jadi aku sekarang dekat dalam kereta. Jadi kita teruskan. Sekarang pun dah maghrib. Aku akan tunjukkan lah bahagian belakang macam mana aku buat. So ni aku akan pergi bahagian bonnet. Bila aku buka bahagian bonnet ni, dia akan terus menyala lah. Aku letak LED tu dekat bahagian atas ni tau. So ni aku akan buka dulu sebab aku dah pasang. Ni lampu dia gang. Ni lampu LED strip tu. And then dia ada dua jenis lah. Masa aku beli dekat online tu, dia ada yang jenis biasa ataupun dia ada yang jenis dynamic punya. Alamak, terbuka lah. So aku nak kemas sikit lah. Okey, kat sini lah dia punya LED kargo. Jadi bila bahagian malam, nanti boleh terang lah bahagian kargo ni, dan korang boleh nampak lah macam mana bila kita nak masukkan dengan keluarkan barang, terang bila waktu malam. Dia yang untuk panjang ni, dia ada panjang 2 meter. Yang ni adalah jenis 2 meter dan 4 meter. Kalau 2 meter ni untuk opening kargo Honda BRV ni, dia daripada hujung lampu belah kiri sampai lebih kurang hujung lampu belah kanan lah. Ni untuk 2 meter. Kalau 4 meter dia penuh lah. Kalau panjang, korang kena potong dan masukkanlah. Dia ada plastik cap kat sini. Masukkan plastik cap. Dia ada dua side tau. Satu side yang jenis macam gini, dia ada nampak bahagian LED dia dekat bawah ni. Okey, mula-mula aku pasang yang bahagian ni dekat bahagian luar dia lah. Jadi dia bukan jenis yang macam double line ni kan. Dia macam ada line ni. Line ni dulu dia bahagian belah dalam. Dulu dia macam gini lah. Dulu dia macam gini aku pasang. Ini bila aku pasang macam ni, aku perasan dia punya lampu ni, bila aku pasang jenis macam ni, side yang macam gini, dia punya cahaya tu macam attack keluar, bukan attack ke dalam tau. Jadi bila aku dah rasa jenis macam tu sakit, aku tukarlah konsepnya. Yang jenis line ni kena make sure dia belah luar. Jadi yang side yang LED banyak ni, nampak bulat-bulat LED banyak ni, make sure belah dalam. Dan cara dia, masukkanlah getah ni lah. Selitkan aja dekat dalam getah ni. Selitkan macam ni. So selitkan dan bagi kemas. So korang boleh selit. Okay, so korang boleh selit kat bahagian sini, kat bahagian getah ni, cari ruang dia untuk perkemaskan dia. And then dia punya connection wayar hujung ni, dia ada dua wayar. Okay, dia dekat sini. Nampak? Okay, dia ada dua wayar, hitam dengan merah. So soalan dia, kat mana aku sambung? Dia punya hitam dengan merah aku sambung dekat situ. Lampu cabin light dekat dia punya soket lah, positif dengan negatif. Korang kena buka lah tu. And then untuk BRV ni, nak buka dia punya bumbung, dia ada klip. Satu klip sini, dua dengan tiga ni buka. Bila korang buka, korang boleh tarik lah roof lining ni. Roof lining korang boleh tarik, dan nak akses tarik wayar tu. And then bila nak sampaikan wayar tu sampai ke sana, aku guna dawai. Dawai tarik daripada sana, tarik keluar sampai sini, ikat dengan wayar yang hitam merah ni, tarikkan dia. Cuma originalnya wayar hitam dengan merah ni dia pendek. Jadi aku tambah wayar untuk panjangkan dia. So wayar dia daripada sini akan tarik naik ke atas ni dan tarik ke sana. Jadi bila setiap kali kita buka, dia akan menyala lah. So ni bila aku tutup, kau nampak dia punya LED strip tu. So nampak dia lampu dia tertutup. So bila aku buka, dia akan menyala. Dia ada macam dia panggil dynamic lighting lah. Dynamic lighting maksudnya dia ada macam light show sikit bila kita buka tu. Nampaklah cantik. Itu saja aku nak share dengan korang.
macam mana nak, dia simple lah dia punya modification ni. Dia tak adalah macam, kalau macam BRV yang facelift punya, sebab BRV dia first gen je yang sampai dekat Malaysia ni. Yang facelift punya, dia ada lampu dekat bahagian sini. Dia ada lampu dekat bahagian sini. Dia boleh juga solution korang kena cari panel yang ada bahagian lampu kat sini lah. Bahagian lampu kat sini dan korang pasang lampu tu sendiri. Tapi aku malas, aku tak jumpa panel ni, nak kena cari dah satu hal. Jadi aku beli je lah LED strip ni pasang. Jadi senang sikit lah. Memang sebabnya lampu cabin light tu dia memang 24 jam menyala dan dia menyala ikut dengan opening door. Sama juga konsep dia macam kita nak opening boot ni lah. Bila boot ni terbuka, sama juga dengan pintu tu terbuka. So kita dah settle macam mana kita tunjuk kita nak pasang tu semua lampu. So kalau korang jenis yang nak pasang juga lampu, korang boleh ikutlah cara aku, ataupun kalau korang ada cara yang lain, ada jenis yang cara macam pasang lampu jenis yang rechargeable tu, tu pun boleh juga, tak kisah, ikutlah korang macam mana korang nak buat. Jadi kalau korang rasa video ni bermanfaat untuk korang, jangan lupa untuk like, share dengan subscribe. Pembelian untuk barang ni nanti aku akan letak link dia dekat ruangan description dekat bawah. Harap video ni dapat membantu korang, bagi idea sikit macam mana korang nak modify korang punya current kereta. Sebab aku pun kereta sekarang ni adalah beberapa modification yang aku buat untuk tambahkan dia punya practicality ataupun kegunaan kereta tu sendiri. Macam ni lah yang aku buat. Bila macam tak ada lampu kargo, bila kita nak punggah barang waktu malam, waktu gelap, memang tak nampak, jadi memang menyusahkan. Jadi kita nak cari solution yang boleh selesaikan kita punya masalah tu. Contohnya macam ni, solution yang kita pasal lampu. Okay, itu saja untuk video kali ni. Semoga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.